aku punya ni tapak untuk kamera 360. Ni yang aku dapatkan ni lah, baru beli lah, dan aku pasang di motor aku. Okay, ni adalah view pertama lah yang aku akan set pada Zontastina 8G. Aku akan buat banyak view lah, pelbagai view. Okay, ni view yang biasa aku pakai lah. Ni dia punya tapak ni pun aku tinggal kat sini je. Okay, kita boleh panjangkan. Okay, kita boleh panjangkan. Okay, panjang macam tu lah. Okay, ni ikat balik. Okay, ni pun ikat. Okay, macam tu lah. Ini pemandangan view daripada depan lah, di mana aku akan pasang kamera 360 di atas ni. Dia akan pemandangan dari depan. Okay. Kedua lah, di mana aku pasang ni menghala ke depan. Okay, point dia kat sini. Okay, dia akan menghala ke itulah, ke crash bar. Satu lagi point dekat sini. Okay, ni korang jangan risau sebab dia ada getah ni. Dia ada getah, jadi tak ada masalah. Okay, ni pun sama, dia tak calar lah. Point ni dia akan view daripada depan lah. Tadi view depan juga tapi tinggi. Ini view dari depan tapi rendah. Okay, jom tengok. Okay, sekarang ni adalah yang ketiga lah. Untuk view yang ketiga aku buat untuk pemandangan view atas belakang. Inilah pemasangan dia. Tengok, kita set dia duduk tengah-tengah. Okay, yang ni clamp pada ni, tak apa, tak calar, ada getah. Kemudian satu lagi kita clamp dekat sini. Ni fleksibel ni kena pandai lah setting. Okay, ni fleksibel kena pandai setting. Okay, inilah. Okay, jom tengok. Okay, yang ni pula angle view yang keempat lah, di mana aku pasang macam ni lah. Okay, ni pasang dekat top box. Ni ada dia punya telinga ni, sama juga dengan sini. Memang kukuh lah. Kalau goyang pun top box yang goyang.
Ni tok box plastik memang goyang lah. Okey, macam inilah keadaan view dia. Ni daripada belakang lah. Daripada belakang. Okey, ni untuk pakai top box. Nanti aku buat yang untuk tak pakai top box pula. Okey, ni untuk setup pakai top box. Okey, jom. Ini view yang kelima. Okey, view yang kelima macam ni lah. Tanpa box. Okey, satu sama juga pasang dekat ni. Jangan risau ada getah, dia takkan rosakkan ni kita punya ni lah. Dan ini aku kepit kat sini ya. Ni ada goyang sikit lah pasal dia plastik kan. Tapi so far okey lah. Agak kukuh lah. Kalau bawa slow boleh lah, jangan laju. Okey, setakat nak ambil konten boleh lah. Macam ni je. Okey, ini seterusnya adalah view yang ke-6 view ke sisi. Okey, pasang kat sini. Okey, ni ada getah, tak masalah. Okey. Sinilah dan kita akan pasang kamera 360 kat sini. Okey, jom kita tengok. Okey, dah 6 posisi ya yang aku letak. Okey, yang ketujuh yang selalunya orang letak dekat side mirror ni lah. Kena belilah dia punya untuk side mirror tu ataupun yang untuk clamp handlebar. Yang tu biasa orang buat. Tu aku tak tunjuk lah. Kemudian POV yang untuk pasang dekat chest mount. Dekat chest mount ataupun pasang dekat visor. Itu pun dah biasa lah. Itu POV lah. Okey. Jadi aku rasa pembelian aku untuk ni stand ni berbaloi lah. Berbaloi. Dekat zone test 38G banyak posisi boleh letak sebab dia ada crash bar kan. Ada crash bar. Dia tu korang jangan takut calar lah sebab dia ada getah. Okey, settle. Okey, kalau siapa yang berminat nak beli, aku ada letak link. Nanti bolehlah tengok link untuk pembelian. Berbaloi lah dengan pembelian. Okey, aku rasa macam sampai situ saja video aku pada hari ini. Semoga bermanfaat.